Bila cerita pasal emas, benda pertama yang orang akan fikir adalah bila harga emas naik, kita jadi kaya. Kalau ada yang fikir yang macam ni, anda sangat-sangat silap. Sebab tu kalau kita tengok kan yang ke belakang, berapa ramai orang dah kena tipu dengan skim cepat kaya, dengan pelaburan emas kan. Bukan sikit-sikit anak kena tipu. Ada yang berpuluh ribu, ada yang beratus ribu, yang berjuta ringgit pun ada kena tipu dengan skim emas ni. Jadi kena betulkan balik pemikiran kita tentang emas. Jadi emas ni kegunaannya adalah untuk pelindung nilai. Dan emas kalau kita simpan, kita kena fokus kepada simpanan jangka panjang. Paling mudahlah saya terangkan macam ni. Emas adalah satu aset untuk melindungi nilai kekayaan kita. Maknanya kalau sesiapa yang ada simpanan untuk jangka masa panjang, contoh dana pencen ataupun dana pendidikan anak-anak, ataupun duit simpanan tu kita nak gunakan mungkin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi kan. Kalau simpanan yang macam ni sesuai simpan dalam bentuk emas. Sebab simpanan emas ni dia dapat memelihara nilai ataupun kekuatan membeli kita. Kalau ada yang nak mula menyimpan emas, saya nak ajak simpan dengan Public Gold. Sebab kalau dekat Public Gold, kita boleh beli dan simpan emas minimum RM100. Jadi bolehlah kumpul sikit-sikit dalam akaun emas yang kita dapat nanti. Kemudian kita boleh keluarkan emas itu kepada emas fizikal. Yang paling kecil 0.5 gram. Kalau berminat nak simpan dengan Public Gold, boleh hubungi saya. Sebab saya adalah dealer emas Public Gold. Jadi kena ingat, kalau nak simpan emas, kena cari saya. Saya Anas Razi, dealer Public Gold anda.